Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, untuk video kita hari ni Izzat bukan nak bahas tentang cerita Tokusatsu, sebab sebelum ni Izzat pernah juga post dekat bahagian komuniti kalau Izzat ni selain daripada Izzat suka tengok Ultraman dan sebagainya, Izzat pun sangat suka menonton western animation. Dan banyaklah orang memberikan pandangan tentang western animation menjadi favourite diorang. Dan salah satunya tu adalah Danny Phantom ya. Yang mana Danny Phantom ini merupakan sebuah siri western animation yang bergenrekan superhero, dan dia ni telah pun dicipta oleh Bush Hartman, yang mana Bush Hartman ni banyaklah siri-siri kartun barat popular yang dia dah pernah hasilkan. Selain daripada Danny Phantom, dia pun pernah hasilkan Bunsen is a Monster, and then yang paling famous sekali dan yang masih lagi kekal sehingga hari ni adalah The Very Odd Parent ya. Jadi dekat dalam siri Danny Phantom ni ada satu episod tu yang paling Zat suka adalah The Ultimate Enemy, yang mana dekat dalam episod tersebut Danny ni perlu berhadapan dengan satu karakter villain, yang mana villain tersebut tak lain tak bukan adalah versi dia daripada masa hadapan yang dipanggil sebagai Dark Danny. Dan pada Zat, Dark Danny ni merupakan satu karakter villain yang sangat interesting, dan sebenarnya karakter villain ni direncanakan akan kembali semula di siri itu ke depannya, tapi disebabkan ada masalah di balik layar, jadi mereka tak dapatlah nak melakukan benda tu. Dan pada Izzat, Dark Danny ni merupakan satu-satunya villain daripada siri Danny Phantom yang pada Izzat memiliki backstory yang sangat menarik dan salah satu villain yang paling jahat. Jadi kalau kau nak tahu apa saja yang menarik tentang Dark Danny ni, make sure kau stay tune dekat video Izzat kali ni, okay? Okay, so yang pertama ni Izzat akan ceritakan dulu kisah Dark Danny ni daripada segi origin dia lah. Yang mana Dark Danny ni merupakan Danny itu sendiri ya. Yang mana ceritanya dimulakan setelah Danny ni diketahui telah pun menipu dia dalam sebuah ujian yang dipanggil ujian CAT, ataupun nama penuh dia adalah Career Attitude Test ya. Yang mana ini merupakan sebuah ujian yang kononnya akan menentukan masa depan setiap pelajar daripada Casper High itu sendiri. Dan pelajar yang paling cemerlang tu of course lah kakak daripada Danny Phantom itu sendiri. Dan pelajar yang paling teruk sekali nilai dia tu adalah satu karakter tu saya tak ingat, tapi karakter tu sekarang ni bekerja di Nasty Burger lah. Dan pada waktu itu Danny ni berhasrat untuk tidak gagal lah. Dan singkat cerita, pada waktu itu Danny ni telah pun diketahui menipu di dalam peperiksaan tersebut, dan Mr. Lancer ni telah pun panggil mak, ayah dan juga kawan-kawan dia pun ada juga kat situ. Sebenarnya kalau macam nak diikutkan dekat dalam bahagian itu, dia ni bertarung dengan diri dia di masa depan tu di timeline yang sekarang ni. Dan disebabkan itu sewaktu pertempuran itu terjadi, dia ni gagal lah untuk menyelamatkan keluarga dia, dan keluarga dia telah pun terkorban kerana sos daripada Nasty Burger tu telah pun meletup ya. Dan setelah kejadian itu, Danny ni telah pun pergi ke rumah Vlad Master lah, yang mana Vlad Master ni kan merupakan musuh ketat dia. Dan reason kenapa dia pergi ke situ, sebab Vlad tu merupakan satu-satunya orang yang faham dan juga satu-satunya orang yang paling hampir dengan dia lah. Yang paling rapat dengan keluarga dia adalah Vlad tu, walaupun mereka berdua ni musuh ketat. Jadi Vlad ni terimalah kehadiran daripada Danny ni, dan dia pun faham jugalah kalau Danny ni memang sangat terkesan setelah kehilangan keluarga dia. Dan dia menyalahkan diri dia sendiri dan juga menyalahkan kuasa daripada hantu yang ada dekat dalam badan dia tu jugalah. Dan setelah itu, Danny ni akhirnya telah meminta Vlad tu untuk memisahkan bentuk hantu dia lah. Dan Vlad ni, dia buat juga benda tu dengan menggunakan Ghost Gauntlet. Dan setelah dia berjaya keluarkan bentuk hantu daripada badan Danny tu, entah kenapa tiba-tiba bentuk hantu dia tu jadi agresif dan mula menyerang Vlad ya. Dan nak dijadikan cerita, dia pun siap pisahkan jugalah Vlad daripada bentuk hantu dia dan terus bergabung dengan bentuk hantu Vlad tu tanpa Izzat ketahui lah alasan dia kenapa. Dan daripada apa yang Vlad tu ceritakan, disebabkan mereka berdua ni telah pun bergabung, sifat jahat daripada hantu Vlad ni telah pun menjadi lebih dominan dan telah pun memiliki kuasa penuh lah terhadap tubuh bentuk Danny itu sendiri. Dan Danny ni mengalami perubahan yang pada Izzat agak mengerikan jugalah. Contoh macam rambut dia tu jadi berapi-api, kulit jadi pucat. Dan yang lebih menakutkannya lagi adalah dia ni turut kehilangan emosi dan juga rasa empati ataupun simpati terhadap sesiapa. To the point dia boleh bunuh bentuk manusia dia lagi. Dan setelah itu dia ni menjadi salah satu hantu yang paling jahat dan paling berkuasa yang pernah wujud di Amity Park lah. Sampaikan
kemusnahan yang dia buat tu bukan setakat meliputi dunia manusia je, tapi even dekat dalam Ghost Zone sekalipun, banyak hantu yang telah pun menjadi mangsa dia. Contoh macam Amber McLean, dia kehilangan suara dia sampai akan to the point dia jadi orang yang sangat obes di masa akan datang. Johnny 13 dibelasah sehingga lumpuh, and then Skulker dan juga Technus yang kita kenal merupakan entiti yang berbeza pun dibelasah dengan begitu teruk sehingga memaksa mereka berdua ini untuk bergabung membentuk satu bentuk yang baru yang dipanggil sebagai Skulltech. Dan benda ni merupakan penyebab lah kenapa mereka semua tu membenci Dark Danny ni. Kiranya macam Dark Danny ni bukan setakat zalim terhadap manusia je, tapi pada hantu pun dia zalim juga. Tapi ada satu hantu lah yang tunduk kepada dia, iaitu Fright Night ya. Yang mana Fright Night ni merupakan satu-satunya hantu yang tidak takut kepada Dark Danny ni. Sebaliknya dia tu mengabdikan diri dia untuk bekerjasama dengan Dark Danny tu dan menganggap Dark Danny tu sebagai dia punya ketua dia lah. Dan kisah daripada Dark Danny ni sebenarnya diceritakan oleh Vlad Master itu sendirilah, yang mana Vlad waktu ni telah pun menjadi seorang yang tua dan juga uzur, tetapi masih mampu untuk meneruskan hidup dia di masa hadapan lah. Dan dia berharap dia dapat ubahlah masa sekarang ni dengan diri dia yang sekarang lah. Sebabnya di masa akan datang, Vlad yang tua ni bukannya lagi karakter yang jahat. Sebaliknya dia dah berubah menjadi orang yang lebih baiklah daripada diri dia di masa lalu ya. Jadi singkat cerita, Danny Phantom ni akhirnya bertemulah dengan diri dia daripada masa hadapan ni. Dan nak lebih memburukkan keadaan lagi, setelah Dark Danny tu tahu kalau itu adalah diri dia di masa lalu, of course dia tahu, takkan tak kenal kot diri dia masa lalu macam mana kan. Dia berhasrat untuk menjadikan masa depan Danny yang sekarang ni akan pergi ke arah yang lebih gelap untuk memastikan dia tu masih lagi wujud di masa akan datang. So kiranya dia tak boleh nak bunuh Danny tu lah, tapi at least dia boleh halang Danny tu selama yang dia mampu untuk dia pastikan pergerakan masa tu seiring dengan apa yang dia nak lah, supaya dia akhirnya lahir juga menjadi Dark Danny. Jadi itu yang dia cuba buat. Dia tak cuba bunuh pun Danny tu sebab kewujudan dia bergantung kepada kehidupan Danny itu sendiri. Jadi setelah Danny ni tahu tentang kisah itu, Danny pun telah pun meminta bantuan daripada Vlad untuk mengeluarkan Time Medallion yang berada di dalam badan dia lah. Time Medallion tu berjaya dikeluarkan, dan tak hanya tu saja, tapi di dalam salah satu bahagian tu yang mana waktu Danny tu dicampak di dalam Ghost Zone tu, ada satu bahagian tu yang mana Danny dibelasah oleh semua musuh dia daripada masa akan datang. Dan sewaktu dia dibelasah tu, Danny berjaya unlock Ghostly Will. Kalau macam nak diikutkan dalam pertempuran akhir tu, mereka berdua ni akhirnya telah bertemu di masa sekarang dan mereka berdua ni akhirnya bertarung. Dan walaupun Dark Danny ni power dan berjaya overpowered diri dia di masa lalu, tapi Danny ni memiliki satu lagi kemampuan baru yang tidak Dark Danny itu miliki pada umur tersebut, yang mana dia berjaya mengeluarkan Ghostly Will lah, yang mana itu merupakan salah satu attack yang paling power yang pernah Danny ada. Walaupun dia power, tapi dia punya ability dia tu boleh menguras tenaga lawan dan juga tenaga pengguna dia dengan begitu banyak sekali lah. So kayaknya kalau macam dia dah guna teknik tu, dia punya energy memang akan drop gila lah. Dan yang menariknya juga adalah sewaktu pertempuran tu, Dark Danny tu menjadi takut lah, sebabnya dia tu merupakan satu karakter villain yang tidak pernah menunjukkan rasa takut, melainkan orang yang terintimidasi dengan kehadiran dia. Tetapi setelah dia melihat Danny tu mengeluarkan kuasa tu, dia mula rasa takut. Sebabnya dia baru sedar kalau di timeline tu dia tak wujud lagi. Sebabnya Danny tu dah berjaya unlock satu ability yang dia sendiri ambil masa. So kiranya macam timeline mereka tu telah pun terpisah dua bahagian. So maknanya di timeline sekarang ni Danny tu tak akan berubah menjadi dia. Dan itu bermakna dia tak akan wujud lah di timeline yang sekarang ni. Dan itu menyebabkan dia tu berjaya merasakan ketakutan. Dan singkat cerita, Danny tu akhirnya telah pun mengurung dia di dalam Phantom Thermos kot tak saya ingat nama alat tu. Dan singkat cerita, Clockwork tu akhirnya menyelamatkanlah keluarga Danny sebab dia percaya kalau Danny tu memang mampu untuk berubah. Hanya saja dia tak ikut campur. Tapi disebabkan dia nampak Danny ni merupakan satu karakter yang baik dan sering memberikan peluang kedua kepada semua orang, kenapa dia pun tak diberikan peluang kedua juga untuk memperbaiki diri dia. Jadi itulah yang Clockwork tu buat, dan akhirnya dia ni akhirnya telah pun membuat keputusan yang betul lah, yang mana dia telah pun menyerahkan
kertas jawapan daripada ujian CAT tu kepada Encik Lancer ni tadi. Tapi kita di akhir episod tu, kita ni telah pun diperlihatkan lah kalau Dark Danny cuba untuk keluar daripada Phantom Thermos tu. Tapi sampai ke sudah, Danny tak pernah comeback pun. Jadi itulah dia sikit sebanyak tentang kisah daripada Dark Danny yang merupakan salah satu villain daripada siri Danny Phantom. Apa saya boleh katakan, Dark Danny ni merupakan sebuah villain yang ditulis dengan baik dan memiliki background story yang pada saya memang sangat menarik jugalah. Dan dia memang sangat menarik adalah sebabnya sewaktu pembikinan Dark Danny ni, kreator dia iaitu Buzz Hartman tu tengah terfikir apa yang sesuai untuk dijadikan sebagai villain bagi karakter Danny ni sendiri. Dan dia mengatakan satu-satunya benda yang menarik adalah untuk menjadikan Danny itu sendiri sebagai villain bagi diri dia sendiri. Dan kalau nak diikutkan, memang Buzz Hartman tu pun ada cakap kalau Danny Phantom ni tak di-cancel oleh Nickelodeon, mereka memang bercadang untuk buat season yang baru dan Dark Danny ni akan kembali dan menjadi salah satu main antagonist lah untuk season yang terbaru tu. Tapi Nickelodeon pergi cancel siri Danny Phantom tu, jadi perkara tersebut tak dapat dibuat lah. Walaupun tak dapat dibuat dalam bentuk animasi, tapi Gabriella Epstein ni telah pun menulis sebuah novel yang bertajuk Danny Phantom, A Glitch in Time, yang mana di dalam buku tersebut ia berlaku setelah peristiwa Phantom Planet, dan di dalam buku tersebut pun memiliki kesinambungan terhadap karakter Dark Danny itu sendirilah. Dan pada Izzat, buku tu Izzat dah pernah tengok lah isi dia macam mana, dan memang style gila lah dia punya cerita dia tu. Tapi ending dia agak bittersweet ending lah, Izzat boleh katakan. Dia tak adalah good ending, dia tak adalah juga bad ending. Dia berada di tengah-tengah gitu. Dan selain daripada tu, alasan lain kenapa Dark Danny tu tak kembali adalah kerana adanya berlaku masalah di balik layar lah. Selain daripada Nickelodeon telah pun cancel siri Danny Phantom, ada juga pelakon suara yang telah pun meninggal dunia, iaitu pelakon suara daripada Clockwork iaitu David Carradine telah pun meninggal dunia, dan mereka tu bercadang untuk menghormati pemergian dia tu untuk tidak menggunakan karakter daripada Clockwork itu lagi. Dan daripada tu ada juga sebab lain lah, contohnya macam pemergian daripada seorang producer iaitu Steve Marmel ya. Yang mana Steve Marmel ni kalau anda ikutkan, dia ni masih ada lagi, dia bukannya meninggal, dia cuma dah keluar lah daripada production dan itu tidak memungkinkan lah untuk Buzz Hartman to continue. Jadi kenapa tak buat sahaja di zaman sekarang? Nak buat di zaman sekarang pun itu sebenarnya boleh je, tapi feeling dia dah tak sama lah. Contoh macam hype daripada karakter Dark Danny itu sendiri pun mungkin dah tak ada. And then banyak jugalah mereka yang terlibat di balik layar, kebanyakannya pun sudah meninggal. Contohnya macam komposer dia iaitu Gaimon pun dah meninggal dunia juga. Jadi macam orang kata macam vibe takkan sama lagi lah kalau nak dibuat di zaman sekarang. Jadi sebab itulah dengan memilih dalam bentuk buku saja, itu merupakan pilihan terbaik yang mampu mereka buat lah. At least ada continuity lah daripada kisah Dark Danny itu. Dan pada Izzat, kalau Dark Danny betul-betul ada sambungan, wah, Izzat rasa memang akan jadi menarik. Mungkin Danny Phantom tidak akan menjadi sebuah siri yang terlalu episodik, melainkan memiliki cerita yang berkelanjutan mirip-mirip dengan Gravity Falls, Amphibia, DuckTales dan sebagainya lah. Dan pada Izzat itu merupakan satu hal yang menarik lah untuk siri Danny Phantom itu sendiri. Kalau karakter Dark Danny itu menjadi final boss untuk siri itu daripada kisah Phantom Planet lah. Kisah Phantom Planet tu best tu memang best, tapi yang lagi best kisah Dark Danny ni lah. Jadi saya rasa tu sajalah kot video kita hari ni, membahas tentang salah satu karakter antagonis daripada siri Danny Phantom iaitu Dark Danny. Jadi kalau korang dah tengok video Z ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang? Adakah korang suka ataupun tidak dengan karakter ni? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Z. Kita jumpa lagi di perbahasan animasi dan juga tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye. He's here to fight for me and you.